CEA atau Control Environment Agriculture ialah cara moden menanam sayur dalam ruang yang terkawal. Suhu, cahaya, air dan kelembapan diatur supaya tanaman dapat membesar dengan baik. Mudah kata, petani boleh mencipta keadaan yang sesuai untuk tanaman tanpa terlalu bergantung pada cuaca. Kaedah ini sangat sesuai di Malaysia kerana tanaman lebih terlindung daripada hujan lebat, cuaca panas, serangga dan penyakit. Sayur-sayuran dapat ditanam sepanjang tahun dengan hasil yang lebih sekata dan berkualiti. Apabila ladang berada dekat dengan pengguna, sayur boleh dihantar dengan lebih cepat dan kekal segar. Hello, hai adik-adik, bersama dengan saya, Kak Diana di Bilik ECS Kolej Pertanian Malaysia. Okay, di sini kita menanam tanaman sayuran dan juga tanaman sayur berbuah, pokok stroberi secara indoor farming di Bilik ECS. Environment Control System. So, apa yang bestnya kat sini, kita kawal keperluan tumbuhan seperti suhu, pengairan, pembajaan. Seperti yang anda tengok kat belakang ni, adik-adik. So, ini adalah sistem hidroponik secara vertikal di mana kita kawal pembajaan dan pengairan secara sistem IoT. So, ini adalah panel kawalan di mana kita boleh monitor, kita boleh kawal pembajaan dan juga pH tanaman. Untuk tumbuhan membesar, mestilah memerlukan baja yang mencukupi dan juga air yang mencukupi. Jadi macam mana kita nak tentukan? Adakah kita dah berikan baja yang mencukupi? So, bila menggunakan teknologi pertanian secara IoT, kita menggunakan instrumen pertanian. Contoh yang ada di tangan kakak ni adalah EC dan pH meter. So, secara dahulunya, kebanyakan sistem hidroponik fertigasi kita gunakan EC meter. Tetapi bila kita menggunakan teknologi IoT ni, kita lebih menggunakan sensor yang dipasang di dalam sistem, di mana kita boleh mengetahui level air, kita boleh mengetahui bacaan EC ataupun kepekatan baja dan juga bacaan pH air. So, semua parameter ni penting untuk pertumbuhan tanaman. So, nanti kita akan tengok secara detail macam mana proses untuk melakukan kalibrasi, di mana ia akan melibatkan solution standard. So, jadi penting kita melakukan kalibrasi selama 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah untuk jenis-jenis instrumen tertentu. Jadi untuk instrumen EC dengan pH, ia melibatkan penggunaan solution EC standard dan juga solution pH standard lah, di mana pH standard ada 2 solusi, pH 4 dan juga pH 7. Okey adik-adik, jadi untuk pembelajaran TVET pertanian, kita menekankan aktiviti amali. Jadi di Kolej Pertanian, kita menggunakan instrumen sebenar di mana pelatih lebih terdedah kepada aktiviti praktikal dan menggunakan peralatan sebenar seperti yang digunakan di industri. So, ini menyokong pembelajaran berdasarkan data dan juga saintifik lah. Kita nak kenal saintifik tanaman, keperluan suhu, keperluan cahaya dan juga keperluan pengairan. Kalau kita dapat tengok abang kat belakang saya, kakak ni, dia tengah ukur PA ataupun bacaan fotosintesis punya lampu yang diserap oleh pokok. So, kalau kita gunakan di kolej, kita gunakan PA meter yang mana kita ukur fotosintesis active radiation, jumlah cahaya fotosintesis yang diperlukan oleh pokok. So, kalau kita tengok cara mengukur adalah kita letakkan di bahagian atas daun mengikut tahap pembesaran pokok, dan berdasarkan bacaan tersebut kita buat pengiraan mengikut DLI, Daily Light Integral, yang diperlukan oleh pokok, dan kita tentukan berapa jam pencahayaan tanaman yang pokok perlukan mengikut tahap pembesaran supaya pokok kita boleh membesar dengan sihat dan jayanya. Saya Muhammad Syukri bin Maknor,
pengurus Sekolah Tanaman Kolej Tanaman Malaysia, Bukit Tangga, Kedah. Hari ini kita berada di Kompleks Kilang Tanaman. Kita ada kemudahan Indofarm, iaitu tanaman secara ECS. ECS ni bermaksud Environment Control System. Okey, kelebihan sistem ini ialah kita boleh melaksanakan pengeluaran sepanjang tahun, sepanjang musim tanpa mengira musim hujan, dan pada masa yang sama kita tidak menggunakan sebarang racun makhluk perosak. Kita boleh kawal dari segi suhu, kawal dari segi tumbuh sarang dan segalanya. So teknologi dah berada di depan mata. Saya menyuruh kepada belia-belia di luar sana yang masih lagi mencari tempat untuk melanjutkan pengajian, ayo sertai program latihan kemahiran tibet pertanian di Kolej Pertanian Malaysia. So, inilah hasilnya. Cantiklah pagi-pagi ni. Gili memang best betul lah. View paling cantik lah pagi. Memang best. Bang, ada surat bang. Ada surat. Surat? Ya, ada surat untuk abang. Kita duk healing pagi-pagi pun ada dapat surat juga. Ya. AgroQuest. Ini confirm daripada Agent X ni. Awak sekutu Agent X ke? Tak tahulah, cubalah buka. Saya rasa kan, ini misi untuk 6 wira ni lah. Aduh, ini lagi susah ni. Bagi cabaran pun, ya Allah. Kembali bersama saya, hos anda, Anas Tahir untuk sebuah rancangan realiti bersama dengan 6 wira, 13 misi meneroka dunia pertanian moden di AgroQuest. Kenapa kita kibarkan jalur gemilang ini? Bulan kemerdekaan. Jadi kita nak mewujudkan semangat patriotism, cintakan tanah air kita. So dekat sinilah kita bertani, kita bercucuk tanam, kita menjana ekonomi untuk negara kita Malaysia. Betul. Tetapi siapa antara anda yang ingat lagi cabaran atau misi sebelum-sebelum? Bukan sebelumnya, sebelumnya gitu. Apa dia? Kotak misteri. Misteri betul. Misteri betul. Dalam banyak-banyak benda barang, apa yang paling geli sekali? Cacing. Cacing Geli. Cacing kecil, cacing tanah. Tak boleh. Sebut tak susah sebenarnya. Kaki ayam. Dia tiba-tiba berurutu, lepas tu ada kuku pula kan. tiba-tiba benda buat kaki ayam memang macam tu. Kita rasa, kita mana tahu apa yang tu. Oh iya betul lah, tak nampak kan. Jadi Cacing. cacing juga. Sebab dia banyak-banyak tu kita macam, lembik-lembik. Anak? Sotong. Ainun? Semua. Saya lava kumbang. Lava kumbang tu. Oh okey. Yang last lah kan. Yeah, Tapi dia antara yang berjaya jawab lah. Cuma kita tahu hari tu ada bottom 3 yang mana kena denda minum air yang telah di-blend dengan bahan-bahan dia. Tapi sebenarnya bukan itu. Air tadi. Untuk anda yang terlepas, jom kita imbas kembali. Alright, baik. Untuk misi kali ini, sebenarnya tadi saya naik traktor pagi tadi nak lawat kawasan. Macam YB lah konon. Sekali tiba-tiba ada seorang individu ni dia datang. Dia gini lah. Saya cukup seram lah kalau ada individu datang. Ni memang sekutu Agent X ni. Awak pegangkan saya punya bendera ni. Okey. Saya tengok ni AgroQuest okey. Saya dah pasti ini daripada misi daripada Agent X. Cabaran kali ini merupakan cabaran berkumpulan. Okey. 3 kumpulan. Okey. 2 peserta setiap pasukan. Okey, 2. Cara pembahagian pasukan. Peserta perlu masuk ke reban itik. Dan menangkap itik seorang satu sahaja. Seekor sajalah. Seekor je boleh tangkap. Kumpulan tu akan ditentukan berdasarkan warna pada kaki itik. Okey. Ada 2 mini permainan dalam cabaran kali ini. Yang pertama memerlukan 3 kumpulan tadi. Nama mainannya apa? Telsin. Apa dia? Telsin. Telur masin. Markah akan diberi mengikut kualiti telur masin yang dihasilkan. Permainan kedua dinamakan bongchen. Bongkah cendawan.
Peserta perlu memasukkan tanah ke dalam bekas yang disediakan. Yang paling cepat menang, tapi markah akan dipotong sekiranya hasil tidak berkualiti atau rosak. Mana kata yang paling pantas akan menang. Tapi hasil tu kurang berkualiti dan rosak akan dipotong markah. Okey, markah akan diberikan untuk kedua-dua aktiviti ini. Tempat pertama 30, kedua 10 dan ketiga 5. Jadi anda bersedia untuk cabaran kali ini? Bersedia. Anda sudah bersedia? 6 wira kita? Bersedia? Bersedia. Jom tangkap itik! Serati, Najmi dan Zati. Aiman dan juga Sri, tim Perkin Ahnaf dan juga Ainun. Oh, ini nama Mak Saleh sikit Rowan. Yeah! Alright guys, kita dah saksikan aksi kejam mengejar dengan itik. Berapa banyak burn kalori tadi agak? Banyak. Tak, cerita dia. Zati, macam mana plan nak kejar Ahnaf? Tak dapat? Anak mengelak daripada saya. Dia lari daripada saya. Aduh. Untuk favorite partner saya, Najmi. Izati yang ampas dulu. Dia pergi saya dah ambil, dia yang ambil dulu warna merah tu. So itulah yang saya ambil lah warna biru. Saya tak apalah kata. So ada kecurangan di situ. Izati ada advantage sikit sebab dia berteam dengan siapa? Najmi kan. So I rasa memang advantage Izati lah hari ni. Okeylah, tak apa. Lepas ni kita akan saksikan macam mana mereka akan menyahut cabaran atau misi untuk kali ini di Agro Kita kembali bersama dengan 6 wira, 13 misi meneroka dunia pertanian moden. Dan untuk cabaran apa kali ni? Rasa-rasa. Saya dah sebut dah tadi. Tadi dah tangkap itik dah. Cabaran membuat telur masin. Jadi cara-cara untuk membuat telur masin ni saya pun tak tahu. Saya tahu makan je. Terutama dengan nasi kerabu. Paling padu. Jadi hari ni untuk cabaran kali ni saya menjemput pegawai pertanian dari Institut Pertanian Serdang, Encik Hafiz, untuk menerangkan syarat-syarat dan sedikit maklumat lah macam mana cara nak buat telur masin. Silakan Encik Hafiz. Okey, para peserta, hari ini kita akan membuat telur masin menggunakan kaedah salutan tanah liat. Dia ada dua cara, salutan tanah liat dan juga menggunakan air garam. Okey. So untuk sesi yang pertama, para peserta diberi masa 3 minit saja untuk mencari info berkaitan kaedah membuat telur masin menggunakan kaedah dengan cara kaedah salutan tanah liat. Okey. So bahan-bahan yang disediakan adalah sekam padi bakar, garam, tanah liat, air, penimbang dan telur itik. Okey, baik. Okey. So dalam masa selepas cari maklumat dalam masa 10 minit, para peserta perlu menyiapkan 15 biji telur itik tadi menjadi telur masin. Dan kita akan nilai dari segi kuantiti yang dibuat dengan kekemasan dan ratio yang betul. Okey. Betul Cik Anan? Okey, baik.
Itu saja? Itu saja. Senang je. Tapi Cik Hafiz kata tadi, dia beri masa 3 minit untuk cari. Cari maklumat. Okey, cari info. Cari Boleh? info 3 minit. Okey. Terus, cari info 3 minit Info 3 minit. Ni 900. 900. 800. Penimbang ada penimbang. 900. Ni guna cawan lah. Guna cawan. Pakai 1 kilo. Jadi cawan. jadi kita timbang lah sikit lagi 100 dalam ni. Jadi 100 Sekam kena pakai. Semua pakai. Semua kena pakai. Sekam kena pakai. Ini 10. Tanah liat akan disalut dengan Tadi. 10 minit dari sekarang. Okey. Dah. Sekejap, test. Tanah ni tak ni. Dua ke satu? Kan dia test. Dia letak sini je. Test. Okey. Jangan Okey. Ambil ayam. Ambil telur. nampak ni. Kau balik. Okey, teh. Cedok air dah teh. Okey. Air, kuantiti air paling penting supaya tanah tu melekat dekat telur tu. Kalau terlebih dia cair lah. Kalau terkurang tanah tu akan Ni garam crack. semua? Tambah je lah lagi. Tambah dah? Garam nak tambah tak? Okey, cantik. Kita buka kat tanah kau. Okey, bubuh air tu dulu. Masuk ke dalam tu, dalam. Di peram tu berapa lama? Ikut teori 21 hari. Tapi kalau ikut pengalaman 10 hari dah elok-elok hasil. 21 hari. Kalau 10 hari dah elok. Dah pernah test 10 hari. Awak angkat macam ni. Dia punya Patut tambah lagi. tanah tu tak sekata tau. Sepatutnya kita nak bagi Ikut je balik semua kan, kalau nak masing-masing tau. Bila kita buat macam ni, ada yang tak kena tanah, ada yang kena tanah. Ada yang terlebih tanah. Dia lekat, tak lekat. Tak boleh. Ada masa lebih kurang 6 minit. Okey. Cepat. Masa berbaki 4 minit. Sekarang 1.8 dah. 88 Last. Bro, Kalau ada penyingkiran, dulu saya rasa macam I know kan. Sekarang saya tak lah. Saya rasa mungkin 3 kot. Sebab saya nampak, sebab saya pernah kerjasama dengan dia. Lepas tu tadi pun saya hintai dia. Dia adalah orang yang sedikit kalut lah saya rasa. So saya rasa mungkin dia kot. Maybe. Tadi kita tengok juga online, tapi kita ada jugalah pengalaman tengok mak kita buat kan, tapi kita tak belajar betul-betul. Jadi kita check balik tadi, kita tengok internet macam nak buat, jadi kita cuba juga buat yang terbaik. Masa tinggal 2 minit. apa bekas ni dah clear tak? Clear kan tak? Ya. Masih tinggal 2 minit. Lima, 4, 3, 2, 1. Game over. Macam mana nak tahu tanah tu sama ada terlebih air atau terkurang air? Maksudnya nak tahu dia, kita test dulu. Kalau dia melekat kat jari kita tadi, Okey. kita cukup lah. Okey. Ada yang besar, ada yang kecil. Sama macam kumpulan tadi. Ada yang besar, ada yang kecil. Besar juga, Pak. Yelah, Besar juga, Pak. Kerana Cuba sebab yang mengejar masa, so jadi tak sekata. Dia punya tanah tu, ada yang, tengok, dia punya tanah pun mudah merekah lah. Ambil telur tu, sambil angkat tu saya kepal macam ni lah. Okey. Jadi air lepas tu dia turun lah. Tu okey. turun sikit, jadi kita dia... Lepas tu air pun ambil, terbaikkan air, pas, dia pun galak, letak atas ni. Kita akan umumkan yang dapat markah terendah. 5 markah. Rasa-rasa siapa? Tanah. Daripada kumpulan Rowan. Okey. Rasa-rasanya tadi pun Cik Hafiz dah bagi tahu dekat mana yang mungkin ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Yang mendapat tempat kedua untuk cabaran kali ini adalah kumpulan
Pekin. Maka pemenang untuk cabaran membuat telur masin jatuh kepada kumpulan Serati. Tahniah Serati. Alright, tapi kita nantikan sebab kita ada lagi satu cabaran di pusingan kedua selepas ini. Kembali bersama Agro Quest. Kembali bersama 6 wira kita untuk cabaran kedua hari ini. Kalau tadi kita dah makan telur masin, woi, habis saya teringat kenangan-kenangan masin saya yang dulu. Tapi harap-harap anda semua berpuas hati dengan markah yang telah diberikan oleh Pegawai Pertanian kita Encik Hafiz tadi. Dan untuk cabaran kedua ini, iaitu cabaran Bongchen. Apa dia Bongchen? Bongkah cendawan. Bongkah cendawan. Saya bawa rakan sekutu saya, Pegawai Pertanian Encik Uy dari Institut Pertanian Serdang untuk menyampaikan sedikit syarat-syarat berkaitan dengan cabaran bongkah cendawan hari ini. Dipersilakan. Okey. Cik Oi. Terima kasih. Okey. Dan selamat tengah hari lah kepada semua. Okey. Kita hari ini dia ada satu challenge lah yang dia lebih sukar berbanding dengan telur masin. Oh, ya, lagi sukar. Ya, dia sukar. Dia agak banyak kerja lah kena buat. Okey, Iaitu sediakan bongkah cendawan. Okey. Bongkah cendawan. So, untuk bongkah cendawan, dia ada bahan mentah dia lah. Yang first, dia perlu ada abuk kayu. Abuk kayu. Lepas tu, dedak padi. Dedak padi. Dan last sekali, dia ada kapur. Kapur. Okey. Tiga bahan mentah ni lah untuk campur. Baik. Dan dia lepas tu, dia kena masukkan air lah untuk Gaul. gaul. Okey, sebatikan. Okey. Dan lepas tu, kena masuk dalam plastik. Okey. Dan buat bongkah kayu lah. Baik. Jadi berapa plastik beg yang mereka perlu sediakan, Cik Oi? Dia perlu sediakan 6 bongkah 6 cendawan. bongkah cendawan. Okey. Dalam 15 minit. Masa yang diberikan untuk menyediakan 6 bongkah cendawan dalam masa 15 minit. Ya. Oh, lebih panjang berbanding buat telur masin tadi. Ada masa tak untuk mereka nak dapatkan maklumat nak buat bongkah cendawan? Saya berikan 5 minit untuk 5 minit. carilah maklumat macam mana nak sediakan bongkah cendawan. Okey. Dia punya daripada segi pemarkahan, macam mana cara nilai? Pemarkahan dia, Kepadatan. kemasan dia. Okey. Lepas tu apabila dia punya berat. Berat Berat pun kena. Oh. Anda diberi masa 5 minit untuk mencari maklumat untuk cara membuat bongkah cendawan. Bermula dari sekarang. Ya. Cari cara macam mana Cari maklumat saja dulu. nak ni mengisi bongkah cendawan. Tengok. Kali 3 juga. Tapi dia macam just tabur-tabur macam tu je. Sebab yang ni personally satu-satu. And then Sebab apa dia macam mana nak ikan bongkah dia? Kan ada tutup dia satu. Saya terus call kawan saya dan tanya macam mana untuk kita buat bongkah ni secepat sebab kita punya program ni dalam cabaran kali ni ada masa. So saya minta tips lah daripada kawan saya yang mengusahakan cendawan menggunakan bongkah ni. Baik. Dalam kiraan 3, 2, 1. Mula sekarang. Okey. bongkah yang ni. Baik, masa yang diberikan 15 minit untuk menyediakan 6 bongkah cendawan. Kenapa dia buka? Sini. Ya. Tak boleh buka dulu. 15 minit ya. Tak apa, banyak masa. Tambah air. Tengah je ayat. Ayat tengah je. Ayat tengah. Tak tu lagi lah. Tambah air. Tambah air. Cik Uy sambil ambil markah Tambah air. Bagi. Tambah air. Lagi. Ayat. Sorry. Jangan banyak. Pergi. Okey. Tak padat ni. Comel. Tak apa. Thank you. Lagi. Untuk 3 lagi kan?
Isi dulu. Isi dulu. Buat satu. Okey. Jangan tiga. Siap. Siap dah. Siap. Siap dah. Siap. Oh, baguslah. Serati pun dah siap. Bongkar boleh letak atas meja. Macam mana? Siap. Siap juga? Siap. Alhamdulillah, mantap. Baik. Dalam kerja saya sebagai seorang host, perkara yang paling saya tak suka, saya paling benci adalah mengumumkan keputusan markah. Sebab Ejen X ada bagi tahu saya, mungkin cabaran kedua untuk hari ini akan menyebabkan tak seorang, dua orang akan meninggalkan AgroQuest pada hari ini. Ejen X bagi tahu saya, yang sepatutnya disangkakan tersingkir, mungkin itu adalah orang yang tak dapat disingkirkan. Sebab dia dapat melakukan tugasan dengan baik. Keputusan telah berada di tangan saya, yang mana Encik Oi telah menjurikan cara membuat bongkah cendawan tadi. Dan saya rasa wira-wira kita pun dah tahu dah, mungkin ada kesilapan apa yang anda telah lakukan untuk cabaran membuat bongkar cendawan ni. Dengan ini, saya ingin mengumumkan tempat ketiga dengan markah sebanyak 5 markah jatuh kepada kumpulan Rowan. Andai kata tiba-tiba Ejen X ni hati kering, dia tak ada simpati dah dengan kami, dia nak singkirkan 2 orang, saya rasa akan ada saya dan juga peneman saya, Kak Izzati. Awak tak nak teman saya. Kata Encik Oi, anda punya bahan tak pakai dedak padi, padat menggunakan tangan itu boleh membuatkan cendawan tu tak boleh bercambah. Itu kesilapan yang pertama. Yang pertama jatuh kepada kumpulan Serati. Maka Serati memperoleh markah keseluruhan untuk 2 projek hari ini. 60 markah full. So sebenarnya agak saya lah, Ejen X kata tadi, ingatkan Serati ni yang nak kena caw awal dulu. Tapi tak dapat. Dan tahniah juga kepada kumpulan Pekin, berjaya untuk mengekalkan di tangga yang kedua. Apapun tahniah untuk ketiga-tiga kumpulan atas cabaran hari ini, dan kita nantikan di cabaran yang berikutnya di AgroQuest. Ini kan dipunyuk. Penyingkiran yang pertama ini jatuh kepada